Hai, Assalamualaikum semua. Hoi hoi hoi, apa khabar? So hari ni adalah hari terakhir aku guna motor ni. Ni nak hantar balik dekat Aveta. Maklum lah motor pinjam kan. So apa aku rasa pasal motor ni, just nak bagi final thought lah. For this bike, skuter ni, dan sekarang aku tengah guna mirroring punya feature dekat motor ni. Boy, memang sedap. Memang senang lah. One of the best feature adalah motor ni boleh mirror aku punya phone. Aku guna Google Maps, dan lagi boleh atas top speed sikit kan. Allah, stop. Dia punya suspension memang okey lah. Nak tu say sedap lah, okey. Dia selesa untuk dipakai. So kejap lagi kita boleh test dia punya top speed sebab kita akan masuk highway. Nah, kita tahulah dia punya top speed apa kan. Aduh, apa pun dapat aku pasal motor ni. Kalau aku ada duit lebih, insyaAllah aku akan, kalau aku ada pilihan dan aku nak cari skuter, aku akan pilih motor ni lah. Kalau lah, kalau duit lebih. Kalau tak ada, tak ada lah. Buat masa ni, this is pilihan paling tinggi lah. Sebab serious, it's a very dia punya package cukup lengkap. Tarik, dia sisi besar, sisi dia besar tapi tak sebesar mana lah, but it's just nice lah. Dia boleh dapat kelajuan, kebasaan. Kau tak perlu risau pasal top speed ke apa ke kan. Selesa bawa dekat highway. Ini aku cuba tarik lah. Meter 116, 120, 126, 13. Okey, tegas sikit lah. 134. Tadi 134 dah. Meter 134 lah. One of the best part of it. Dia minyak pun 10 liter. Ni sekarang dah mileage aku macam nak tengok wah. Dia baru turun satu takuk. Mirroring tadi tengok ada bunyi ni. GPS dengan meter pun tak lari jauh. Potong. So memang selesa lah. City position memang selesa. Kelajuan boleh pergi kelajuan kebiasaan dengan senang. Harga pun harga antara okey lah, not bad lah. Aku rasa kalau on the road ni lebih kurang 9,000 lebih lah, 9,500 itu lah. Kalau let's say insurans lebih kurang 400 macam tu. Harga 8988 macam tu lah. Aku tambah 400. Road tax betul. Road tax dia rasa RM50 sebab dia lebih dari 150. So dia RM50. So lebih kurang 9,000 lebih lah patutnya on the road. Nak pergi travelling jauh pun memang selesa. Itu dia punya memang kelebihan dia. Kelemahan dia ada beberapa lah. Satu, dia punya compartment kecil, so kena tambah box. Lepas tu tak ada tempat cangkul helmet. Dekat dia punya compartment tu selalu ada kan, tapi ni tak ada. Tu menandakan kau kena pasang box lah. Untuk dia tak bagus tu helmet full face lah. Helmet half face tu should be okay lah. Helmet yang bukan full face. Lepas tu aku tak suka dia side mirror. Dia sedikit tajam.
overall memang nice lah. Kau bawa 110 tu memang nice lah. Dah nice lah. Ni dah turun 2 takuk. It's a very nice bike. Sangat-sangat nimble. Bukan sangat-sangat nimble lah, tapi dia nimble. It's a manageable bike. Senang. Orang newbies pun kalau bawa motor ni, skuter ni memang senang. Ni 109 meter. Dia tak rasa mengeram lah. Dia masih relax, chill. Sekejap, GPS 100 meter 110, GPS 102. Beza lebih kurang 8 kilo ni tu lah. Kan biasanya meter motor dengan meter GPS ada lain sikit kan. So tu untuk pengetahuan umum. Motor 174cc, power 18 horsepower, 17 horsepower. Very attractive package. Selesa. Dia tak macam adventure bike. Siapa yang tak nak adventure bike tapi nak macam city scooter, but consider siapa nak mini maxi lah, ini memang the best candidate dah. Memang relax lah. Aku rasa kalau duduk sejam 2 jam ni okey ni. Jalan raya jauh kan. Tak ada hal. Memang selesa. Sangat-sangat selesa. Lepas tu dia handlebar. Dan kau boleh adjust dia punya handlebar punya ni position. Best option ever. Itulah, satu lagi dia punya temperature ni tak pernah lebih daripada setengah. Itu yang one of the best thing about it. Allah, banyaknya. Potong belah kanan kiri. Okey tak? Boleh tak? Boleh. Potong power. Nak motong tu senang. Itulah, siapa yang nak beli skuter 150cc yang siapa yang nak beli skuter bawah 10,000, 9,000, bawah 10,000 lah, kalau ada budget, this is the best option lah. Kalau nak kata Nova, AX tu diorang macam korang boleh buat dalam jalan-jalan dalam bandar, tapi yang ni kau boleh buat dalam bandar, kau boleh buat travel. Travel tu kena pasang box lah, baru sedap lah. Ada box dah, kau memang sedap. Potong jap. Banyak lah lori-lori. Memang selesa siap. Ni kalau bawa pergi Penang ni, memang tak ada hal ni. Minyak pun aku rasa boleh pergi sampai 200-250 kilo ni untuk satu tank for 10 liter kan. Untuk skuter tu dah cukup tu, okey tu, dah nice lah. Allah, banyak pula lori. Tarik full throttle 9 100. Lepas tu nak pergi 110. Senang siot. 110. 110 nak naik 12 tu ambil masa sikit lah. Tapi dah cukup dah power ni. Dah lebih daripada cukup. Memang nice lah.
Dia punya compartment depan ni pun besar, tapi dia ada satu je lah compartment, but it's enough already lah. Kau nampak kan, boleh masuk 218 yang padu lah. Windshield ni kalau boleh upgrade lah, bagi tinggi sikit kan, bagi rintangan ni tu kurang. Dan ni aku tak suka ni, dia punya side mirror ni tukar yang berguna sikit. Rata 10 103 km per jam. Oi, tarik lagi. Memang padu. Enjin ni sedap lah. Tapi aku tak tahu lagi lah macam mana dia punya daya ketahanan enjin ni. Ketahanan enjin 174cc ni kan, aku tak tahu macam mana dia punya cakapkan ketahanan lah. Macam mana performance dia untuk long term lah. So aku pun guna, aku rasa lebih kurang dah dekat 200 ke 300 kilo kat ni. Buang sini tak ada apa-apa masalah je, tak ada apa-apa isu yang datang. So ya, oh ya, satu lagi, tayar depan ni kalau boleh kau kalau siapa yang beli, kau boleh tukar tayar depan. Tayar dia depan belakang yang Helios ni, dia rasa sedikit sedikit licin lah. Ada certain time tu aku rasa macam membuang sikit kat belakang. So berhati-hati sikit lah. Tapi kalau kau tak push, tak ada masalah, okey je. Tapi bila kau start pushing kan, dia akan tunjuk dia punya limitation. So aku punya advice, tukar tayar lain lah, yang lagi bagus. Memang sedap. Yang best lah, aku memang suka lah skuter ni. Bawa anak, bawa pilihan. Memang bawa pilihan dengan bawa pilihan dengan anak memang selesa. Aku bawa anak aku sampai dia tertidur. Boleh tertidur kat depan ni duduk kan. Seat dia pun lembut, okey lah. Dia tak keras sangat, medium lah. 2.1 kilo. Lepas tu ada jeep. Mirroring ni yang important ni. Okay guys, aku itu je nak share kat korang. Pendapat aku, siapa yang cari skuter Maxi Mini kan, ni bawah 10,000, this is the best option lah bagi aku. Dia boleh buat travel, long distance travel, city riding, plus pilihan lah. Memang antara option yang bagus lah. Okay, itu je untuk hari ni. Macam biasa, kalau ada apa-apa soalan, tanyalah. Komen, like and subscribe. Assalamualaikum. Bye.